habiskan RM50 ni dekat bazar. Nak tahu dapat apa? Let's go. Kali ni banyak sikit. So, aku akan beli benda-benda yang mahal. Weh, ada pizza weh kat bazar weh. Ke BBQ, beef BBQ. BBQ beef. Dapat RM10 ah? Pusing dulu pusing dulu. RM10. Sekarang ni baki ada RM40. Aku nak check lamb shank. Ada tak lamb shank sini? Dia apa bang? Boleh. Makan dengan nasi ke roti? Roti. Berapa? RM15 ke bawa? Okey bang. Satu. Alamak. Sedap. Murah je bang, RM15. Dia jual murah, bulan puasa je. Okey bang, saya beli. Terima kasih. Alright. Gang, dapat gembok. Ada bagi lagi RM25. Apa beza special dengan biasa Special dia mozzarella. Daging special satu? Haa. 12 bang? Alright. Biasa RM50. Beli tanpa tengok harga kan. 10, 11, 12, RM13. Banyak lagi ni weh. Saya ada RM13. Daging ah? Okey, nasi biryani daging satu. Ngam-ngam je habis. Okey bang. Okey, terima kasih saya beli. Sedap ni pizza dia. Sejam lagi weh nak buka. Okey bang, terima kasih. Wih, banyak kak? RM50. By the way, next korang komen nak aku buat berapa ringgit pula. Cabar aku yang susah-susah.